Apa nak duduk lah. Dia biasa dekat tu. Tak apa dah, duduk di tepi je. Aku tak nampak. Kenapa tak balik tu? Nampak kan? Haa, banyak lah. Kenapa kita tak nampak? Ha? Mati. Nak bawa pergi rumah dia. Tak sangkut dekat situ. Ada umpan. Lah, patutlah umpan habis. Ini. Dia ada pakai tadi. Tak tersangkut. Saya lumba lah siapa dapat ikan dulu. Ha? Okey lah. Nak dia tarik kan tu. Kita tepi. Macam mana tu? Lama aku tak nampak. Ha, situ. Tuat. Lepas sikit lah. Ha? Tunggu situ pun boleh. Okey, tunggu kat sini. Tunggu. Dapat? Ah, tak dapat. Ah, tak dapat. Sombong sangat. Baik dapat. Belum. Dah lah tu. Dah. Ha. Ha, terlepas. Kau dah kata tak ada. Tak terlepas. Orang nampak dia terlepas. Dia tak lagi. Tak lagi. Okey. Ha, dah. Ha, macam tu boleh. Ha. Ha, nampak. Ha, nampak. Ya. Ni dah.
Bos buat apa bos? Bos mancing ke bos? Ha? Bos duduk lah bos. Ha, duduk bos. Duduk sini. Ya. Tu mancing, lek-lek. Tunggu. Tunggu dia makan. Ada umpan lagi tak tu? Ada. Ya. Tunggu jap tu. Ada tu. Dia makan tu. Tunggu jap. Ada lagi ke umpan tu? Ada. Ada. Mana ada tu pasal apa tengok. Tak ada. Pasang umpan. Okey, pasang umpan Mana umpan kita ke? Umpan pun dah tinggal satu. Ada ni. Ada satu cacing. Mana cacing? Oh, dia dah keluar lah. Dah keluar lah. Keluar. Yes. Pasang ke cacing tu betul-betul. Sekejap. Ini adalah pemancing sejati. Pemancing sado. Cucuk dulu tekan dulu. Yes, okey. Lepas tu cucuk lagi sampai tutup mata kail. Tutup okey, jangan malu-malukan bapa okey. Tahu tak macam mana nak masukkan tu? Habis pemancing cakir. Okey, lepaskan. Yes. Ya. Kita mancing di air terjun ni. Okey, mancing kat mana ke? Air terjun kan? Mancing kat depan-depan je ke? Letak je, nanti dia makan je. Kita tengok umpan lagi. Umpan lagi. Tu ikan dekat tepi tu. Letak macam tu je, nampak tak? Tak nampak ikan. Tu gerak-gerak tu. Memang kita nampak ikan, nampak. Pun. Nampak. Dia tu, dia tarik tu menyentak-nyentak tu. Tu, buat. Okey. Okey, tarik. Aduh, tak balik. Tak kat situ. Tengok tarik dia tenggelam. Nampak dekat situ tepi je, nampak dia mancing kat tu, nampak. Dia dekat tepi-tepi tu je dia main. Nampak. Banyak tu gitu, nampak. Kalau dia makan tenggelam, mungkin tarik lah. Banyak kat tepi tu. Taklah. Kat sana. Yalah, dia ikut umpan lagi. Dia kumpul, dia makan. Nampak. Macam lemah semangat dia. Tak boleh Zul. Duduk sini sikit nampak ni. Duduk sini ni. Nampak. Nampak dia bawa tepi bawa. Sekejap lagi tu mesti dapat lah tu. Bawa. Dari dulu. Tak ada tepi tu. Kita tarik Tarik. Tu. Kan dapat. Apa dah cakap? Sekejap. Wah. Tengok elak tu kayu. Yes.
Tengok. Tunjuk sikit. Kasih tanggapan. Itulah Papa cakap. Mesti berjaya punya. Okey, buat sini. Tahu macam nak buka? Letak dulu. Tak dulu. Letak dulu. Tu dah tanggal lah. Agak sikit je. Okey. Gambar orang yang dapat ikan ni. Nampak ni. Nampak tak? Nampak gambar ikan ni? Okey. Mesti lah dapat. Papa ni. Kan kau Papa ajar Papa tak dapat ikan. Banyak kita dapat ni.